Sebagai contoh, kata beliau, dalam konteks human right, Singapura tidak membenarkan calon-calon daripada LGBT menjadi calon pilihan raya, malah melakukan sejenis lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan di Singapura dikira sebagai jenayah yang ianya turut dikritik hebat oleh Barat, yang bagi Lee Kuan Yew ianya adalah hak mereka untuk mengamalkan budaya cara masyarakat di Asia. 13 Mei 2025 berlaku pilihan raya Singapura, satu negara yang cukup penting yang menjadi jiran kepada Malaysia dan juga Indonesia. Negara kecil tetapi sentiasa mendapat perhatian di peringkat rantau Asia Tenggara ini ataupun di peringkat dunia. Apa yang berlaku dalam pilihan raya Singapura ini cukup menarik untuk sama-sama kita kaji, kerana mutakhir ini pilihan raya yang sebelum ini tidak mendapat perhatian, tetapi kali ini agak mendapat perhatian di atas beberapa perkara, termasuk dakwaan daripada pihak Singapura sendiri terdapat campur tangan asing yang cuba untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya Singapura. Dan lagi penting daripada itu, Singapura ketika ini baru memperolehi Perdana Menteri baru, Lawrence Wong, yang baru setahun menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2024 yang lalu. Jadi walaupun pilihan raya ini adalah pilihan raya yang wajib diadakan mengikut sistem 1/5 tahun yang sudah menggenap pada tahun 2025, tetapi dalam masa yang sama dia adalah satu pilihan raya yang dianggap untuk melihat satu mandat baru kepada Perdana Menteri baru yang mentadbir Singapura sejak daripada tahun 2024. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah pilihan raya di Singapura ini, dia adalah satu pilihan raya berasaskan kepada demokrasi berparlimen, diambil daripada British sebahagian besar daripadanya sejak daripada Singapura merdeka pada tahun 1959, kemudian menyertai Malaysia dan keluar daripada Malaysia atau berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965. Dan sejak pilihan raya diadakan pada selepas kemerdekaan 1959 itu, hanya satu parti yang sentiasa mendapat kemenangan sehinggalah pilihan raya terakhir pada tahun 2020 yang lalu, iaitu parti PAP yang diasaskan oleh mendiang Encik Lee Kuan Yew, yang mana PAP sentiasa mendapat kemenangan yang besar sejak daripada awal merdeka dengan jumlah kerusinya yang hampir 100% penguasaannya di parlimen, sehinggalah berlaku sedikit kejutan pada tahun 2011, yang mana pada tahun 2011 PAP telah pun hilang 6 kerusinya kepada pembangkang. Satu-satunya parti pembangkang yang ada kerusi di parlimen Singapura iaitu Workers' Party ataupun Parti Pekerja. Dan Parti Pekerja ataupun Workers' Party ini menjadi pembangkang utama di Singapura, dan dalam pilihan raya 2011 itu juga undi popular kepada parti PAP tersebut telah pun merosot dengan begitu teruk. Daripada 10 tahun sebelum daripadanya, PAP memperolehi sekitar 75% popular vote di sebalik penguasaan kursi parlimen yang besar, dan ianya merosot kepada sekitar 60% pada pilihan raya tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015, iaitu 5 tahun berikutnya, ianya meningkat kembali walaupun mereka kekal hilang 6 kerusi kepada parti pembangkang, Workers' Party, tetapi PAP telah pun berjaya meningkatkan undi popularnya sebanyak 70% berbanding hanya 60% pada tahun 2011. Tetapi 5 tahun berikutnya, itu pada tahun 2020, sekali lagi PAP dikejutkan dengan hilangnya undi popular mereka. Daripada 70%, ianya merosot kepada 61%, iaitu hampir 10% kehilangan undi popular. Begitu juga dengan jumlah kerusi di parlimennya, yang mana dalam pilihan raya 2020, kerajaan Singapura telah pun menambah 4 lagi kerusi di parlimen, daripada asalnya 89 kerusi parlimen kepada 93 kerusi parlimen. Dan ternyata 4 tambahan itu kesemuanya dimenangi juga oleh parti pembangkang utama, iaitu Workers' Party, bersama dengan kursi asalnya yang dimenangi oleh Workers iaitu 6, maka mereka memperolehi 10 kursi parlimen. Dan dianggap pilihan raya 2020 itu adalah pilihan raya yang paling besar sokongan diperolehi oleh pembangkang, sama ada dari sudut popular vote-nya, iaitu menghampiri 40%, dan juga dari sudut jumlah kerusinya, iaitu sebanyak 10 kerusi di Parlimen Singapura. Ini adalah beberapa perubahan yang berlaku di Singapura ini dalam konteks pilihan rayanya, terutamanya sejak tahun 2011, yang mana ianya memberi gambaran kepada populasi negara tersebut, jumlah rakyat negara tersebut, usia penduduk negara tersebut, tahap pendidikan dan kebebasan media dan sebagainya yang ada dalam negara tersebut. Kalau kita lihat sejak tahun 2011, yang mana pengundi-pengundi yang mengundi pada ketika itu, 50% daripadanya adalah mereka yang membesar selepas daripada tahun 1965. Iaitu ketika mana Singapura telah pun menjadi sebuah negara yang independen, berpisah daripada Malaysia. Jadi generasi ini generasi yang tidak sempat pada fasa-fasa awal Singapura hendak dibangunkan pada ketika itu. Dan kita balik kepada sejarah, selain daripada kisah-kisah apa yang kita sebutkan sebagai pilihan raya ini, pada tahun 1965,
Apabila Singapura berpisah daripada Malaysia, membentuk sebuah negara sendiri, ketika itu keadaan ekonominya sangat buruk dalam keadaan mereka mempunyai ruang tanah yang sangat sedikit, sumber buminya yang hampir-hampir tidak ada. Lalu kalau kita lihat pada ketika itu, penduduk-penduduk Singapura pada ketika itu majoritinya adalah mereka yang berada dalam keadaan yang miskin, yang mana 70% daripadanya hidup dalam kawasan yang begitu padat dan juga porak-poranda secara perumahan mereka, dan 1/3 daripadanya adalah hidup di kawasan-kawasan setinggan yang tidak teratur. Dan kalau kita lihat juga, sebanyak 15% daripada penduduk ketika itu tidak bekerja, dan 50% daripadanya adalah kalangan mereka yang buta huruf. Ini menunjukkan bahawa bukan daripada awal mereka terus menjadi sebuah negara yang maju, pesat membangun sebagaimana yang dilihat oleh generasi pada hari ini, tetapi mereka juga bermula daripada scratch, daripada sebuah negara yang begitu miskin, tidak ada sumber untuk kehidupan mereka, untuk ekonomi mereka, dan juga pendidikan mereka pada tahap yang terlalu rendah, sehinggalah 50%-nya tidak boleh membaca. Itu situasi ketika itu. Dan bila kita berbalik kepada soal pilihan raya yang kita bincangkan tadi, sememangnya Singapura sejak sekian lama dikritik hebat, secara khususnya oleh negara-negara barat, terhadap demokrasi, human right dan juga hak-hak masyarakat sivil yang ada di Singapura itu, yang bagi negara barat ianya tidak demokratik. Di sebalik mereka mengamalkan sistem demokrasi, mengamalkan pilihan raya sejak daripada tahun 1959 lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kritikan yang diberikan oleh barat itu mengikut kepada format sebuah negara yang demokratik dan sebuah negara yang meraihkan human right. Menurut barat itu ada asas-asasnya, yang mana kalau kita lihat di sini bagaimana disebut kritikan oleh banyak pihak, sama ada di Amerika, di Eropah dan sebagainya, mengatakan bahawa demokrasi tempang yang diamalkan oleh Singapura itu adalah sesuatu yang tidak sihat, bila mana digambarkan parti pemerintah yang langsung tidak bertukar sepanjang lebih 60 tahun itu, dan pemerintahnya yang dianggap sebagai diktator, yang pembangkangnya sentiasa dikenakan sekatan dan pelbagai restriction lain lagi yang berkait dengan hak-hak politik dan juga hak-hak masyarakat sivil. Dan kita rujuk kepada satu kajian yang dilakukan oleh Freedom of House, salah satu daripada agensi antarabangsa yang mengkaji tentang political right, hak-hak berpolitik dan juga hak-hak masyarakat, hak-hak kebebasan masyarakat sivil. Mereka meletakkan bahawa pada tahun 2021, kedudukan Singapura dari sudut hak-hak politik dan juga hak-hak kebebasan masyarakat sivil itu, markahnya hanyalah sekitar 50% sahaja. Dengan makna ia boleh dianggap sebagai sebuah negara demokrasi, tetapi pada tahap yang sangat rendah markahnya, iaitu sekadar cukup-cukup makan 50%. Dan daripada apa yang dikaji oleh Freedom of House ini, terdapat 25 kategori yang dikaji, termasuklah hak-hak pembangkang, hak-hak rakyat untuk bersuara dengan bebas, hak-hak kebebasan media, begitu juga lah dengan isu berkait dengan corruption dalam politik, berkait dengan hak masyarakat sivil, termasuklah hak mereka untuk mendapat peluang ekonomi, hak-hak mengamalkan kebebasan beragama dan berbudaya, dan pelbagai lagi, yang mana daripada 25 kategori itu, majoriti kategori mereka hanya mendapat markah sekitar 25 hingga 50% sahaja, iaitu sebanyak 20 kategori. Manakala terdapat 5 kategori yang mana mereka mendapat markah bukan sekadar lulus, tapi pada kedudukan 75% ke atas. Iaitu yang pertamanya adalah hak-hak kebebasan beragama di Singapura, juga mendapat markah 3/4 ataupun 75%. Begitu juga dengan isu berkait dengan corruption, yang mana di dalam politik Singapura, corruption itu berada pada tangga yang terendah, sehinggalah negara tersebut berada di kedudukan kelima negara yang paling tidak ada rasuah di dunia, dengan makna bahawa walaupun dikritik isu demokrasi di negara tersebut, tapi kritikan itu tidak ada kaitan dengan isu-isu yang melanda kebanyakan negara yang dianggap sebagai undemokratik ini, iaitu isu corruption, ianya tidak berlaku. Maka markahnya lebih daripada 75%. Yang ketiganya adalah hak untuk memiliki property, hak-hak untuk melakukan private business, dan keempat adalah hak-hak berkait dengan kekeluargaan, family right, termasuklah hak untuk memilih pasangan, hak untuk berkahwin, dan juga hak untuk mendapat protection daripada keganasan rumah tangga. Mereka mempunyai markah yang tinggi pada hak-hak tersebut. Dan terakhir sekali, yang kelima adalah hak-hak untuk mendapat kesamaan peluang ekonomi. Itu adalah yang terbaik. Dan kalau kita lihat di sini, daripada kritikan yang diberikan oleh barat tersebut, yang mana Singapura pernah satu ketika mengamalkan ISA, umpama ISA yang ada di Malaysia yang telah pun dihapuskan sedekad yang lalu, yang mana banyak pemimpin pembangkang di era 70-an dan 80-an itu telah pun ditahan di bawah akta yang boleh menahan mereka tanpa bicara. Itu satu perkara yang selalu dikritik. Kemudian kebebasan media selalu juga dikritik. Tetapi satu perkara yang tidak dikritik ialah berkait dengan rasuah dalam pilihan raya ataupun corruption dalam pilihan raya, ianya hampir-hampir tidak berlaku. Dan yang keduanya dalam konteks beragama tadi, juga ia dianggap sebagai negara yang bebas mengamalkan agama, walaupun di sana ada sekatan kepada beberapa agama
yang kita boleh sebutkan di sini, terdapat 3 agama yang disekat untuk diamalkan di Singapura, iaitu Jehovah Witnesses, yang keduanya Unification Church, dan yang ketiganya Christian Conference of Asia. Iaitu 3 agama ini ada kaitan dengan cabang-cabang yang ada dalam agama Kristian, yang mana dianggap agama-agama yang dihalang ini adalah agama yang mengancam, yang mana sebahagian daripada pengikut mereka mengancam keharmonian masyarakat di Singapura. Itu yang pertama. Dan yang keduanya dalam konteks kebebasan media juga, walaupun dikritik hebat, termasuklah bukan sekadar kepada pembangkang yang sukar untuk mendapat liputan di media-media mereka, tetapi juga warga negara asing yang ada di sana, termasuk diplomat-diplomat, termasuk yang terbaru pada tahun 2024, bagaimana Kementerian Dalam Negeri Singapura telah pun memberi arahan kepada kedutaan Israel di Singapura supaya menurunkan satu status di Facebook mereka yang mengkritik ataupun mengeluarkan komen-komen yang negatif terhadap penduduk Palestin, kerana bagi Kementerian Dalam Negeri Singapura ianya boleh mengancam keharmonian kaum dan agama yang ada di Singapura. Ini beberapa sekatan-sekatan kebebasan yang disebut telah pun berlaku di Singapura, sehingga menyebabkan Freedom of House memberikan markah hanya 50% kepada demokrasi dan juga hak-hak kebebasan masyarakat sivil di negara mereka. Walaupun ada 5 kategori yang kita sebutkan tadi, mempunyai markah lebih daripada 75%. Itu yang pertama. Tetapi di sebalik perkara yang kita sebutkan ini, walaupun ianya pernah dijawab oleh mendiang Lee Kuan Yew, yang mengatakan bahawa mereka sebenarnya mengamalkan demokrasi dengan gaya mereka yang tidak boleh disamakan dengan gaya Barat. Kenapa Barat yang telah pun ratusan tahun menjajah negara-negara Asia, tiba-tiba bila mana mereka merdeka, mereka tidak boleh mempraktikkan dengan gaya mereka. Sebagai contoh, kata beliau, dalam konteks human rights, Singapura tidak membenarkan calon-calon daripada LGBT menjadi calon pilihan raya, malah melakukan seks sejenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan di Singapura dikira sebagai jenayah, yang ianya turut dikritik hebat oleh Barat, yang bagi Lee Kuan Yew, ianya adalah hak mereka untuk mengamalkan budaya cara masyarakat di Asia. Itu dalam konteks demokratik. Tetapi satu perkara yang peliknya, di sebalik ianya sering dikritik sebagai sebuah negara yang undemokratik, pemerintahnya sering dianggap sebagai diktator, tetapi ekonomi Singapura berbeza dengan politik negara mereka. Itu Singapura mempunyai ekonomi yang cukup hebat, pesat, membangun dan maju. Dan di Asia Tenggara ini adalah negara yang paling hebat ekonomi mereka. Dan dalam konteks kedudukan dunia juga, GDP mereka, itu pendapatan kasar negara mereka, segi nominal GDP adalah berada pada kedudukan tangga ke-25 dunia. Dia ada top 25 dunia, menghampiri top 20 di kalangan negara-negara G20. Itu negara-negara yang saiz ekonomi yang terbesar di dunia. Malah dari sudut GDP per kapita dibahagikan dengan jumlah rakyatnya, ianya adalah sebanyak $90,000 nilainya, iaitu pada kedudukan kelima tertinggi di dunia dari sudut GDP per kapita. Kalau itu dari sudut nominal, dan kalau kita pergi kepada GDP per kapita dari sudut PPP, purchasing power, maknanya dengan keupayaan duit yang mereka ada itu untuk mereka berbelanja dalam negara mereka, compare dengan negara-negara yang lain, maka mereka duduk GDP per kapita nombor 1 yang tertinggi di dunia. Ini salah satu daripada indikator yang boleh menggambarkan kedudukan ekonomi mereka yang cukup hebat dalam keadaan negara mereka adalah negara yang tidak ada sumber. Itu satu perkara yang pelik. Malah kalau kita lihat dari sudut international trade, import dan ekspor Singapura, yang mana ianya sekitar 300 hingga 400 kepada GDP, iaitu hampir 2 kali ganda lebih daripada Malaysia, yang mana kita sekitar 150% international trade itu kepada GDP, yang mana daripada ekspor barangan Singapura ke negara-negara luar ini, pertamanya kita ketahui adalah produk-produk berkait elektronik, dan yang keduanya adalah produk-produk berkait dengan petroleum. Bayangkan negara yang kecil, yang tidak ada petrol, yang tidak ada gas, tiba-tiba menjadi di antara salah satu daripada pengekspor refinery oil antara yang terbesar di dunia. Ini satu perkara yang cukup miracle, satu perkara yang cukup ajaib bagaimana mereka menguruskan ekonomi mereka sehingga sedemikian rupa. Dan banyak lagi lah yang tidak perlu untuk kita bahaskan lagi dari sudut kekuatan ekonomi mereka, dari sudut perkembangan kemajuan negara dan sebagainya. Begitulah dalam sektor keuangan, yang mana Singapura adalah hub keuangan di rantau ini, yang mana mereka cukup fokus kepada sektor perbankan. Yang keduanya sektor bioteknologi. Banyak kilang-kilang yang membuat ubat adalah di Singapura. Dan mereka juga fokus kepada sektor energi seperti kita sebutkan tadi, dan juga berbagai sektor-sektor yang lain termasuk perkhidmatan. Kalau kita lihat di sana, pelabuhan mereka, pelabuhan yang kedua paling sibuk di dunia. Airport mereka adalah pengurusan airport yang terbaik di dunia, iaitu airport Singapura, dan juga syarikat penerbangan mereka, Singapore Airlines, juga adalah syarikat penerbangan yang terbaik di dunia. Semuanya berada pada kedudukan tersebut dalam keadaan negara itu bukan tiba-tiba jadi negara maju. Dalam keadaan mereka, walaupun kedudukannya strategik, tapi faktor-faktor lain tidak membantu untuk memudahkan mereka membangun ekonomi. Sedangkan pada awal mereka berpisah pada Malaysia,
1965 dahulu, 15% daripada rakyat mereka tidak bekerja, 70% rakyatnya tidak mempunyai rumah yang tetap, dan 50% daripada rakyatnya adalah kalangan yang buta huruf, tidak tahu membaca. Tetapi bagaimana ia berkembang dengan pesat. Jadi perkara ini sebenarnya bukan hendak kita detailkan dalam video kita kali ini, tetapi apa yang hendak kita bincangkan kali ini ialah bagaimana kedudukan demokrasi ataupun hak-hak politik itu berbeza dengan kedudukan ekonomi negara tersebut. Ini satu perkara yang kita persoalkan, dan banyak scholar ataupun pakar-pakar, ahli-ahli akademik yang mengkaji bagaimana ianya berlaku, kerana ianya adalah satu perkara yang disebut sebagai uncommon phenomena, fenomena yang luar biasa. Kerana kita sering diajar dan digambarkan sesebuah negara yang tidak demokratik, sesebuah negara yang kita katakan sebagai diperintah oleh diktator, biasanya negara tersebut ekonominya sangat buruk. Kita boleh lihat daripada 3 kategori. Kebiasaannya investor, iaitu pelabur-pelabur daripada luar tidak berminat untuk masuk melabur dalam negara tersebut kerana negara itu negara yang tidak demokratik. Yang keduanya, negara tersebut biasanya adalah negara yang tinggi corruption ataupun rasuahnya cukup tinggi kerana pemerintahnya tidak demokratik, pemerintahnya diktator. Dan yang ketiganya, negara tersebut sangatlah birokrasi. Itu birokratnya adalah birokrat yang tidak efisien, tidak cekap dalam menguruskan pentadbiran negara. Tetapi berbanding dengan Singapura, yang mana Freedom of House mengatakan mereka meletakkan markah negara tersebut dari sudut demokrasinya sekadar 50% saja, iaitu demokrasi yang tidak sehat, tetapi dari sudut ekonominya berbeza daripada politik. Pertamanya, kalau kita lihat, Singapura adalah negara yang paling menarik perhatian pelabur-pelabur, sama ada daripada Amerika, sama ada daripada Kesatuan Eropah, daripada Jepun, daripada China, melabur dengan begitu banyak di Singapura, membuka banyak syarikat-syarikat multinational corporation mereka di Singapura. Bahkan negara-negara Islam, sama ada yang ada di negara-negara teluk seperti mana UAE, Qatar Investment Authority, dan juga Turki, sebuah negara besar, turut melabur dalam jumlah yang besar di Singapura, sehinggalah kalau kita lihat pada dekad yang lalu, jumlah pelaburan Qatar Investment dan juga Turki punya pelaburan di Singapura jauh lebih besar nilainya berbanding pelaburan mereka di Indonesia dan Malaysia yang sama-sama negara majoriti Muslim sebagaimana mereka. Itu satu daya tarikan yang cukup menarik. Di sebalik mereka dikatakan negara yang tidak demokratik. Pelabur suka untuk melabur dalam negara mereka, peniaga bersuka untuk berniaga dalam negara mereka, sehinggalah mereka menjadi hub keuangan antara yang paling hebat di dunia. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari sudut corruption, mereka duduk dalam top 5, iaitu 5 negara yang paling tidak ada rasuah di dunia. Kadang-kadang berada pada kedudukan yang keempat dan kadang-kadang berada pada kedudukan yang kelima. Tidak pernah lebih daripada itu. Ia satu perkara yang aneh juga, dalam keadaan hak-hak politik mereka sering dipertikaikan, tapi negara mereka terlalu rendah kedudukan rasuah mereka. Dan yang ketiganya adalah bagaimana negara tersebut dari sudut birokratnya dianggap birokrat terbaik di dunia. Kalau kita lihat di sini bagaimana jabatan kerajaan mereka, cara mereka menguruskan jabatan-jabatan kerajaan mereka, dan cara mereka menguruskan GLC mereka, ataupun agensi-agensi yang berkepentingan kerajaan mereka, termasuklah pelabuhan dan juga airport Singapura, mereka berada pada kedudukan tahap efisiensinya, tahap kecekapannya adalah yang terbaik di dunia, sehinggalah pada hari ini salah satu faktor yang menyebabkan National University Singapura berada pada kedudukan top 10, the best university in the world. Salah satunya adalah popular dengan School of Public Policy-nya. Mana School of Public Policy-nya banyak pelajar-pelajar daripada negara-negara barat sendiri dan juga negara-negara timur datang untuk menuntut ilmu di situ. Salah satunya adalah untuk belajar bagaimana birokrat ataupun pejabat-pejabat kerajaan di Singapura menguruskan pentadbiran mereka sehinggalah mereka menjadi negara yang cukup cekap dan diminati oleh masyarakat dunia untuk berniaga di situ. Ini satu perkara yang aneh kerana berbeza dengan tahap demokrasi dan tahap politik yang sering dikatakan kepada mereka. Jadi di sinilah satu perkara yang sering dikritik kepada mereka, tapi satu perkara itu juga menjadi satu benda kepelikan kepada mereka. Kita faham bagaimana isu rasuah yang kita sebutkan tadi dalam agama Islam sendiri, ia sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menyebutkan bahawa ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah kedudukannya adalah dalam neraka. Tapi malangnya banyak negara-negara yang majoriti Muslim yang berada di Timur Tengah, di Afrika dan sebagainya, negara yang tinggi dari sudut kedudukan rasuah mereka, tetapi negara yang majoritinya bukan beragama Islam boleh pula mempraktikkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi menyebabkan bila mereka low corruption, pelabur minat untuk masuk ke negara mereka kerana mereka tidak takut pelaburan mereka atau sebarang perniagaan mereka akan dikhianati oleh mana-mana kerajaan yang biasanya tidak demokratik, selalunya akan mempengaruhi keputusan-keputusan mahkamah
untuk berlaku tidak adil kepada foreigner ataupun orang-orang asing yang datang dalam negara mereka. Ini satu pelajaran yang kita kena pelajari daripada apa yang berlaku di Singapura. Dan akhirnya, bila berlakunya dua kontradiksi di antara hak politik ataupun demokrasi yang dipertikaikan tadi, tetapi dengan ekonomi yang terlalu maju dan membangun tersebut, di samping ada kekurangannya, kita tidak nafikan, maka di sana timbullah satu formula yang mana mereka soal kepada Lee Kuan Yew, bagaimana ianya boleh berlaku. Kata Kuan Yew, mereka mengamalkan 3 perkara. Tuan-tuan ingat 3 perkara ini, akronimnya daripada MPH. Tuan-tuan ingat satu bookstore yang agak popular di Malaysia, iaitu MPH, itulah formulanya, MPH. M adalah for meritocracy, keduanya P adalah pragmatis, dan yang ketiganya H adalah honest. Dari sudut meritokrasi ini ialah bagaimana pemerintah mereka mengamalkan meritokrasi, itu meletakkan talent dan bakat seseorang itu di tempat yang utama tanpa melihat di sudut kedudukan politik mereka. Kita mengambil contoh dalam konteks yang selalu disebut di Singapura, bagaimana mereka yang berpendidikan tinggi, mereka yang punya pengalaman yang lebih daripada orang lain mempunyai tempat dalam negara mereka termasuk dalam politik. Jadi politik hierarki jarang berlaku dalam pentadbiran mereka, terutamanya era 2011 bawa ke atas. Bila mana dalam pilihan raya 2011, banyak muka-muka baru yang bukan pun mereka yang terlibat sejak awal dalam politik parti PAP tersebut telah pun dibawa masuk, bukan sekadar untuk bertanding pilihan raya, tetapi juga untuk menjadi menteri kabinet. Termasuklah yang menjadi Perdana Menteri ketika ini. 2011 adalah kali pertama beliau bertanding pilihan raya. Jadi beliau adalah graduan master daripada Harvard University dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi di sini, pemilihan mereka ini, pemilihan yang berasaskan kepada keupayaan. Begitu juga lah dalam bidang-bidang yang lain yang tidak terhad kepada warga negara mereka sahaja, tetapi mereka juga terbuka kepada expert-expert ataupun talent-talent, bakat-bakat hebat daripada negara asing untuk bekerja dalam negara mereka bila mana mereka mempunyai bakat. Kita lihat satu ketika dahulu, bekas bos besar Petronas, Tan Sri Hassan Marichan, bila mana beliau tamat perkhidmatan beliau dengan Petronas, segera diambil oleh Singapura untuk menjadi salah satu advisor kepada Temasek Holding, GLIC terbesar milik kerajaan Singapura. Begitu juga lah dengan bakat-bakat yang lain yang begitu banyak ketika ini datangnya daripada Amerika, daripada Barat, daripada Malaysia juga begitu ramai yang hari ini berkhidmat di Singapura, sehinggalah mereka mempunyai bakat yang terbaik di dunia, menyebabkan banyak pelabur-pelabur daripada Barat, daripada Timur suka untuk masuk ke tempat mereka kerana keupayaan mereka dari sudut bakat-bakat yang terbaik dan juga skill workers yang begitu banyak ada di kalangan rakyat mereka dan juga rakyat negara asing. Itu yang dimaknakan meritokrasi. Jadi di sinilah yang disebut oleh Kuan Yew, dia mengatakan dia mengkritik Barat, dia mengkritik kembali Barat yang mengkritik negara mereka yang dikatakan tidak demokratik. Tetapi kenapa mereka maju? Kerana di sana mereka meraihkan bakat-bakat yang ada. Tidak berasaskan kepada kronisme, tidak berasaskan kepada hierarki dan juga lama mereka dalam politik dan sebagainya. Berbeza dengan Amerika, berbeza dengan Britain, kata beliau. Kalau kita lihat di Britain dan juga di Amerika, kebanyakan pelajar-pelajar terbaik di universiti-universiti terbaik di dunia, sama ada Oxford University, ataupun Cambridge University, ataupun Harvard University, mereka ini jarang untuk terlibat dalam politik. Biasanya mereka akan bekerja di bank, akan menjadi lawyer, jadi profesor di universiti, menjadi doktor dan sebagainya. Tapi jarang di kalangan mereka pergi kepada politik sehinggalah menjadi menteri ataupun menjadi presiden kepada Amerika ataupun kepada negara Britain tadi. Menyebabkan di sana, ahli-ahli politik kebanyakannya mereka yang bukan first class degree, tapi second class degree yang akan menjadi ahli-ahli politik. Maka kualiti negaranya begitulah bagaimana yang kita dapat lihatkan pada hari ini, prestasinya. Berbanding dengan negara mereka, orang seperti Lauren yang menjadi Perdana Menteri ketika ini, asalnya adalah pegawai kerajaan, asalnya adalah orang korporat yang terlibat dalam badan-badan ekonomi yang pernah bekerja dengan bank dan sebagainya. Tetapi kerana bakat beliau boleh ditarik untuk masuk dalam politik dan dengan cepat mendaki tangga naik menjadi timbalan Perdana Menteri dan seterusnya menjadi Perdana Menteri kepada Singapura. Ini bakat yang diraihkan oleh mereka, menyebabkan mereka berada pada kedudukan tersebut. Dan bakat ini tidak terhad kepada kedudukan tinggi sebegitu sahaja. Bila mana berlakunya COVID-19 baru-baru ini, ternyata negara tersebut juga berhadapan dengan masalah hilang pekerjaan dan banyak syarikat juga yang berdepan dengan kegawatan ekonomi dan financial mereka. Maka segera mereka melakukan apa yang dilakukan disebut sebagai permajaan tenaga kerja mereka. Yang mana mereka hilang pekerjaan, maka diberikan sebanyak $6,000 selama 6 bulan bagi tujuan untuk membantu kehidupan mereka, kos sara hidup mereka sepanjang pengangguran tersebut, dan juga mereka diwajibkan untuk menyertai training, latihan ataupun program pendidikan yang akan meningkatkan keupayaan mereka, kemahiran mereka dengan segala macam jenis pekerjaan-pekerjaan dalam konteks yang baru, yang mana akan membolehkan mereka mendapat kerja di tempat-tempat yang baru. Begitu juga dengan kalangan rakyat mereka yang sedang bekerja,
tetapi berhajat untuk meningkatkan keupayaan diri mereka, kemahiran mereka, mungkin dengan ilmu-ilmu baru seperti AI, teknologi dan sebagainya, maka mereka diberikan kebenaran untuk mengambil apa-apa kos ataupun belajar di mana-mana universiti ataupun college selama 2 tahun dengan diberi allowance sebanyak $3,000 sebulan selama 24 bulan supaya mereka sentiasa adapt ataupun mereka sentiasa meningkatkan kemahiran mereka, keupayaan mereka kena dengan kesesuaian zaman yang sentiasa berkembang dengan begitu pesat ini. Itu di antara apa yang kita boleh sebutkan sebagai penekanan mereka kepada human capital, kepada talent, kepada bakat yang bukan sekadar kepada rakyat negara mereka, juga kepada rakyat negara asing. Sangat-sangat dialukan kepada talent ataupun bakat-bakat yang hebat daripada negara asing. Mereka cukup terbuka untuk menerimanya. Termasuklah yang kita sebutkan tadi, bekas bos besar kepada Petronas, Tan Sri Hassan Marichan. Ini antara perkara yang sebenarnya pernah diberi penekanan oleh pentadbiran almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi pada era beliau dahulu, iaitu berkait dengan pembangunan modal insan. Kemudian kita pergi kepada selepas M tadi, meritokrasi, yang keduanya adalah berkait dengan P, iaitu pragmatism, atau mereka sentiasa terbuka kepada perubahan dalam konteks dunia yang sentiasa berkembang pada hari ini. Panjang dah urai kita pada tajuk ini. Dan akhir sekali adalah H, iaitu honest, iaitu bagaimana mereka cukup menekankan kepada kejujuran. Bagaimana kita lihatkan, kita sebutkan di awal tadi, bagaimana untuk bertahun-tahun lamanya mereka termasuk dalam top 5 negara yang paling tidak ada rasuah di dunia, iaitu kedudukan keempat dan kadang kedudukan kelima sebagai negara yang tidak ada rasuah di dunia, menyebabkan rekod tersebut memberikan keyakinan kepada pelabur daripada barat, daripada timur, termasuk daripada negara-negara majoriti Muslim sendiri, lebih berminat untuk melabur di negara mereka, berniaga negara mereka, kerana mereka merasakan bahawa perniagaan mereka, wang mereka akan lebih terjamin di negara tersebut bila mana rasuahnya terlalu rendah berbanding dengan negara yang rasuah tinggi. Jadi, jika berlaku sebarang isu terhadap perniagaan mereka dalam negara tersebut, maka jika dibawa ke mahkamah, mereka berpotensi untuk mendapat kehakiman yang lebih adil. Berbanding kebiasaan negara yang dikatakan tidak demokratik, maka pemerintahnya akan mempengaruhi mahkamah untuk membuat keputusan yang biasanya tidak memihak kepada orang-orang asing. Jadi ini yang berlaku di negara mereka yang boleh sama-sama kita pelajari. Walaupun kita kalangan pendengar-pendengar, sama ada orang Malaysia ataupun orang Indonesia, Brunei atau mana-mana negara, termasuk di Singapura, boleh jadi tidak bersetuju dalam beberapa perkara dengan negara tersebut, dan boleh jadi banyak yang kita bersetuju, tapi tidak salah bersetuju atau tidak bersetuju, tidak salah kepada kita untuk saling mempelajari daripada sudut-sudut kejayaan yang mereka berjaya bina negara mereka daripada scratch. Daripada tahun 1965 berpisah dengan Malaysia, bukanlah negara yang kaya raya, yang ada sumber yang begitu banyak, rakyatnya buta huruf sehingga 50%, penduduknya 70% tidak ada rumah ketika itu, dan 15% tidak ada pekerjaan, tetapi dengan cepat mereka boleh berkembang dengan pesat sehingga ke hari ini. Di sebalik ada kelemahan-kelemahan tertentu yang kita juga terima dan mereka juga perlu sama-sama terima. Ini satu pembelajaran yang baik untuk kita bersama. Sekian, terima kasih.